Bismillahirrahmanirrahim. Langkah diatur, penuh harapan, bakat diasah jadi kebanggaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Alma, melaporkan khas dari Semahmi TV. Pada hari ini, kami berada di Mahad Ahmadi di Gemencih, Negeri Sembilan bagi menyaksikan acara Gilang Gemilang peringkat negeri iaitu Aspirasi Anak Juara atau dikenali sebagai Aura. Pertandingan ini akan menghimpunkan pelajar-pelajar hebat dari seluruh Negeri Sembilan untuk menyaksikan bakat-bakat ilmu dan potensi mereka dalam pelbagai bidang. Suasana di sini sangat meriah dan penuh semangat. Para peserta dilihat sedang membuat persiapan terakhir sebelum pertandingan bermula. Antara acara yang dipertandingkan adalah nasyid, kitabatul maqal, khat, syarahan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab serta tilawah dan juga hafazan. Setiap pertandingan yang dipertandingkan bukan sahaja untuk menguji bakat, malah turut menunjukkan keupayaan pelajar dalam menguasai ilmu serta kemahiran komunikasi. Apa yang menarik, setiap peserta menunjukkan gaya dan keunikan tersendiri, menjadikan pertandingan ini lebih sengit dan menarik untuk disaksikan. Semoga pertandingan ini akan terus melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah seimbang dari segi sasiah dan bakat. Sekian liputan pada kali ini. Saya Alma, terkai informasi di Semahmi TV.